MHO bersama Best Family menjalinkan kerjasama yang erat dalam usaha membantras sindiket Ahlong yang semakin berleluasa dan mengganggu ketenteraman rakyat tanpa mengira bangsa atau agama. Kami komited untuk mempertahankan mangsa daripada ancaman, ugutan, gangguan dan ketakutan yang selama ini menghantui kehidupan mereka. Sudah terlalu lama sindiket Ahlong ini menindas masyarakat. Kini sudah tiba masanya seluruh rakyat Malaysia bangkit menentang budaya pembulian dan keganasan terancang yang berakar-umbi dalam negara kita. Sindiket ini bukan sekadar masalah sosial, tetapi satu jenayah terancang yang perlu diambil tindakan tegas di bawah Seksyen 130B Kanun Keseksaan. Setiap ahli yang terlibat mesti ditahan, didakwa dan jika disabitkan kesalahan, dihukum penjara sehingga 20 tahun. MHO kini mengumpulkan bukti-bukti kukuh terhadap mana-mana individu atau kumpulan yang dipercayai terlibat sama ada mereka adalah ahli kongsi gelap atau bersekongkol dengan sindiket ini. Kami tidak akan berhenti sehingga setiap penjenayah yang menindas rakyat dibawa ke muka pengadilan. Ini bukan sekadar perjuangan, ini adalah kebangkitan rakyat menentang kezaliman Ahlong.